mandi mana? Adik, ni kita mandi mana? Kampung Tok Kasim. Kampung Tok Kasim. Jalan nak PUM. Jalan PUM. Lorong apa? Nova Camp. Ini kita mandi kat Nova Camp. Rumah nenek, tangan pun dah kecut. Turun balik mandi. Mudahan mandi manda. Murah Kat sini. RM5 satu orang. Kemudahan kedai makan ada. Kalau my family nak tidur sini ada bilik 100 RM semalam. Kalau tak tidur sini RM60. Nak duduk per orang ikut suka hampa atau pecah bilik. Macam mana? Tak tidur RM90. Sampai pemilihan. Kalau tidur sini Berapa? 100? 100 ya? Tidur nanti apa my bilik. Tu kemudahan bilik dia tu. kalau my family tidur sini boleh buat review. Lagi? Apa nak cakap? Adik apa nak cakap? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, tekan tanda Loceng. Tekan tanda loceng. gratis bro, gratis. Okey, tapi sini dia pakai yak. Kalau Kedah panggil yak telaga. Kalau KL panggil air perigi. Air free, dia sedut naik ni, dia sedut dia pump. Tu ada yak pancut kat taruh. Tapi air ni dia tak pakai semua tau. Air masuk, Keluar dia sedut balik. sedut balik air telaga. Tanpa kalori. Wah, RM5 dah ini. Makanan pun ada. Okey. Sekali lagi. Jangan lupa subscribe, share, tekan tanda loceng. Benda free, tak ada. Bayar dia. Okey, bye bye.